So dalam series kali ni aku nak tunjuk korang Eurotrans Adventure ada beli kereta untuk bawa masuk hutan. Sebab last time kita sewa kereta orang, lepas tu kereta tu rosak. Is the greatest thing I have ever seen in my life. So kali ni kita beli kereta kita sendiri, baru ambil tadi. Ni kita orang tengah betulkan barang sikit. So radio dia rosak, so kita betulkan radio dia. Kita pasang terus Android player. Lepas tu kita betulkan speaker. So kat belakang ni, dia kita tak nak pun kamera tu, tapi dia dah sekali set, layan je lah. So nanti aku tunjuk korang belanja bunyi dia. Aku nak single din dah tak ada. Sekarang single din mahal. Lepas tu kita nak kena prepare kereta ni, semua kenderaan kereta ni, supaya masa kita pergi inspection boleh lepas kan. So apa antara benda yang kita kena check kan, sebab kereta ni dia dah mati road insurance lebih daripada 3 tahun. So kita kena check, antara benda yang kita kena check adalah lampu brake, lampu nombor plate, lampu brake tinted. Senang buka je lah kan, senang buka. Lepas tu kereta ni pun nak masuk hutan, so aku pun dah minta ada orang cabut semua tinted ni, kasih bersih kan. Lepas tu nombor plate ni kita nak tukar dia pergi standard habis. Standard. So senang. Ni uncle tengah pasang. So tu dia. Nanti aku tunjuk apa lagi bila podcast dah start jalan.